Bang. Waalaikumsalam, Kak. Berapa lama dan berapa botol dah Abang amalkan minyak saffron daripada Habib Al-Salam ni? Kalau ikut yang kali ni kali ke 6 ke 7 botol. Oh. Iaitu minyak Habib Saffron. Minyak saffron ni. Jadi boleh cerita sikit tak mula-mula abang amalkan saffron ni sebab apa bang? Sebelum ni saya ada kencing manis, tetapi dia punya HbA1c dia ada 8 mml. 8, lepas tu 8.4 untuk kali kedua cek. Selepas saya mengamalkan minyak saffron ni, minyak Habib Saffron ni, alhamdulillah daripada 8.4 tu turun kepada 6.4. Alhamdulillah setakat ni pada tahap yang normal lah kalau ikut darah HbA1c. Kalau saya suggestkan untuk rakan-rakan yang mengalami masalah kencing manis, cuba try minyak saffron Habib. Okey, terima kasih bang kerana saya nak tawarkan kepada kawan saya, kalau nak beli datang ke sini. Saya dah order yang kali ke-7 botol. Kali ke-7 botol dah ya. Okey, jadi abang ni alu-alukan kepada sahabat-sahabat semua, siapa yang nak menggunakan minyak saffron daripada Habib Al-Salam boleh dapatkan minyak saffron kat mana-mana cawangan Habib ya bang. Okey. Terima kasih banyak ya bang. Cik apa tadi? Cik Muhammad Hairi. Cik Muhammad Hairi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.